Untuk konten kali ini, saya akan menceritakan tentang Hikayat 1001 Malam, iaitu hikayat paling terkenal di rantau Asia Tengah sewaktu zaman kegemilangan tamadun Islam. Hikayat 1001 Malam ini mula dikarangkan oleh Khalifah Harun al-Rashid semasa zaman Bani Abbasiyah, iaitu dalam sekitar 800 Masihi sehingga ke 1000 Masihi. Hikayat 1001 Malam ini mengumpulkan kesemua karya milik ilmuwan cendekiawan Islam. Hikayat yang terkenal seperti Syah Nameh, Burung Angka, Makhluk Jin, Nas-Nas. Dan pembawaan Hikayat 1001 Malam ini bermula tentang seorang raja yang bernama Syahriar. Raja Syahriar memiliki empayar sangat luas yang terbentang sehingga ke timur, iaitu tanah Cina, tanah Al-Sin, sehinggalah ke barat Turki, Anatolia, Antakya. Kisah Hikayat 1001 Malam ini bermula apabila berlaku krisis di dalam istana Raja Syahriar, di mana permaisurinya telah dituduh melakukan curang di belakangnya lah. Selepas mengetahui peristiwa tersebut, Raja Syahriar telah meluncurkan jawatannya lalu menghukum permaisurinya dihukum pancung. Selepas itu, Raja Syahriar telah bertekad untuk mengahwini 99 anak gadis sunti, di mana malam perkahwinannya, dia melangsungkan malam perkahwinannya, dan keesokan paginya mereka dihukum pancung di atas tuduhan melakukan curang. Oh, alam dah sama ada betul ataupun tidak mereka yang buat. Untuk calon yang terakhir, pada satu hari menterinya memperkenalkan salah seorang gadis, iaitu anak perempuan pada seorang vizier lah, anak perempuan pada vizier kerajaan sebelah, yang bernama Syahrazad. Tetapi Raja Syahriar ini tidak tahu bahawa Syahrazad adalah berbeza seperti 98 orang yang dikahwini sebelum ni. Selepas dia melangsungkan perkahwinannya dengan Syahrazad, di malam pertama tu Syahrazad ini memiliki akal yang sangat panjang. Di malam pertamanya dia meminta izin kepada Raja Syahriar untuk menyampaikan satu kisah, dan dia memberitahu kepada Raja Syahriar untuk berjanji raja tersebut haruslah mendengar kesemua kisahnya. Raja tersebut bertanya kepada Syahrazad berapa banyak kisah yang dia ingin sampaikan. Syahrazad menjawab 1001 kisah. Satu malam satu kisah. Bermulalah kisah-kisah disampaikan oleh Syahrazad seperti Abu Nawab, Makhluk Jin, berkaitan mistik, Laila dan Majnun, iaitu kisah epik percintaan yang sangat terkenal di dalam tamadun Islam. Aladdin, Ali Baba punya lapuk. Ali Baba punya lapuk dan Aladdin ni mungkin yang hampa pernah dengar tentang apa daripada filem Piramli lah. Setelah tiba ke malam 1001, iaitu kemungkinan menjadi malam terakhir untuk Syahrazad hidup, yang dia sudah berserah kepada takdir, kemungkinan dia tidak dapat melihat matahari pada keesokan harinya. Lalu dia menyampaikan kesemua kisah-kisah tersebut kepada Raja Syahriar. Dan setelah mengambil tempoh masa selama 1001 malam, Raja Syahriar telah mengubah pemikirannya untuk tidak menghukum pancung permaisurinya itu. Dan tamatlah sudah kisah Hikayat 1001 Malam itu, yang berkisahkan tentang raja dan permaisurinya tu. Sila ikuti channel saya, iaitu Roti Bersuara Channel, di dalam platform TikTok, kerana saya banyak membuat konten berkaitan dengan mitologis, sejarah, tamadun purba, berkaitan mistik, spiritual. Selepas ni mungkin saya akan menceritakan lebih banyak lagi konten seperti Anunnaki, insyaAllah, tamadun Yunani purba, Titan Omachi, iaitu satu fasa di mana Dewa Aziz mula menaiki tahta lah untuk memerintah Olympian. Tamadun ni mitologi Norse, dan lain-lain lah. Okey, stay tune. Sila follow channel saya ya. Assalamualaikum.